Jap. Hari last untuk aku cuti, esok start kerja balik. Sekarang sebenarnya dah pukul 5 lebih dah, dah 5.30, 5.34 dah. Aku dekat PD sekarang, so just datang je PD. Macam tak nak bazirkan cuti hari terakhir ni, so datang je PD hari ni. PD waktu hari bekerja, sebab hari ni hari Selasa, so tak adalah pack sangat dengan manusia kan. Ada orang tapi tak terlalu ramai sangat. Dan aku jumpa satu kedai kopi ni juga dekat tepi pantai ni, so terus datang kat sini sebab macam menarik tengok kedai dia, macam comel kecil je kan dekat dalam Google Map. So aku macam datang je, mujalah buka. Tapi apa orang cakap, aku check dulu tadi pukul berapa dia tutup semua, sebab takut lagi aku dah sampai sini tengok tak buka kan. So aku tengok dia tutup pukul 9 kalau tak salah. So okey lah, boleh lah. Sekarang pukul 5 lebih kan. So lepak dekat pantai ni, lepak dengan bunyi ombak ni, macam menenangkan sikit. Sebab hari-hari terakhir cuti ni, bila esok nak start kerja ni balik, kau dah start rasa vibe-vibe benda yang tak best. Sebab contohnya macam pagi tadi kan, bangun tidur pagi tadi, lepas tu buka WhatsApp, dapat WhatsApp dari pihak tertentu yang yalah, yang macam ada saya cakap macam berkira sikit, faham tak? So bila benda-benda yang macam tu bagi vibe-vibe yang tak best untuk aku, bukan je untuk aku lah. Aku rasa orang lain pun kalau melalui situasi yang sama akan rasa benda yang sama juga. Tapi sebab mungkin dah umur-umur sekarang, aku malas nak serabutkan sangat kepala otak. Aku just macam okay dah, aku reply okay je, alright. Sebab aku macam malas nak, kenapa aku nak kena kusutkan kepala otak aku disebabkan orang lain yang tak penting pun sebenarnya dalam kehidupan aku tu. Kan? Jadi aku tak nak dia punya vibe-vibe yang tak best tu masuk dekat dalam hari aku yang sepatutnya jadi hari terakhir yang sangat indah. So aku pun macam abaikan je. Aku just reply okay. Lepas tu aku lunch tadi. Lepas dah lunch apa semua, dah petang sikit, dia dah pukul, gerak dari rumah tadi dalam pukul 4 ni, 3.30, pukul 3.30. And then tadi dah sampai PD, singgah solat asar siap-siap. Sekarang aku tengah lepak dekat tepi pantai, dapat dengar bunyi ombak, dapat rasa angin. Dan aku rasa tak lama lagi hujan ni. Sebab macam tak tahu lah, sebab belah sana dah gelap, hopefully tak adalah hujan. Tapi belah sana memang dah mendung, yang awan berkepuk-kepuk lah. Hopefully tak hujan lah. Sebab kalau hujan, kita mungkin tak dapat nak menikmati sunset petang ni. Tahu tak, dah umur-umur macam ni, aku dah malas nak apa orang cakap, nak memusnahkan aku punya mood disebabkan benda-benda yang bukan tak penting, benda-benda yang tak memberi terlalu banyak manfaat kepada aku. Macam contoh yang macam situasi pagi tadi lah. Jadi kau tahu tak, aku punya solution sekarang adalah untuk nak memastikan setiap keputusan yang aku buat tu adalah yang terbaik. Aku akan fikir dulu betul-betul. Mungkin sebab ni faktor usia juga aku rasa kot. Aku rasa korang yang semakin meningkat usia pun mungkin akan melalui satu fasa yang macam aku lalui sekarang, ataupun melalui proses yang sama juga. Kalau mungkin sebelum ni kita macam bila ada benda yang membuatkan kita rasa nak melenting, kita akan meletup kan. Tapi mungkin sebab dah umur sekarang ni, aku lebih susun aku punya aku punya apa, macam kita cakap, aku punya bukan strategi, aku punya apa benda yang dekat dalam pemikiran aku susun dengan lebih teratur, dengan lebih tenang. Mungkin tu juga adalah antara jawapan daripada doa-doa aku. Aku setiap kali solat ni, aku macam minta doa supaya diberikan ketenangan jiwa, ketenangan hati, ketenangan minda, ketenangan fikiran. Sebab aku tahu sebab akan ada benda yang mungkin akan membuatkan aku melenting dan meletup. Jadi kalau boleh aku tak nak benda tu, aku nak elakkan benda tu. Bila aku melenting, bila aku meletup, aku cuma tinggal selangkah lagi daripada penjara. Tak adalah tinggal selangkah daripada penjara. Maksudnya macam, alah kau faham lah kan maksud aku, tu metafora dia lah, macam tu. So kalau boleh sekarang ni aku lebih kepada nak chill-chill je kan, nak tenang-tenang, tak nak terlalu serabut-serabut sebab aku tahu benda tu nanti akan memakan diri aku kalau aku teruskan dengan sikap aku yang cepat nak marah, cepat nak melenting, faham tak? Jadi aku rasa macam mungkin benda tu kalau aku tak kawal, tak tangani, dia akan memakan diri aku. Jadi ada cara yang aku sendiri buat lah. Tu adalah cara aku secara personally lah. Tak tahulah orang lain punya cara kan. Dan cara dia adalah mungkin macam kedengaran agak nerd untuk setengah orang, tapi macam mungkin juga kedengaran sedikit poyo. Tapi tak kisahlah kan, aku share lah sebab ni kan vlog aku. Okay, cara dia adalah aku akan dari angle ni macam nampak macam beanbag kan.
Dia bukan beanbag tau. Ni aku. Ni adalah badan aku. Memang dia besar, tapi dia bukan beanbag. Sekejap aku alih angle sikit. Okay, ke sini. Okay. Alright, aku punya cara adalah aku akan buat dua situasi dalam kepala otak aku tau. Sorry, kena alih sebab backlight. Selalunya aku akan create dua situasi dalam kepala otak aku. Situasi pertama adalah macam mana kalau aku marah, aku melenting. Macam mana kalau berlakunya amukan ablasa. Macam mana kalau aku menggunakan emosi sepenuhnya. Aku akan macam maki orang tu ke, aku akan mungkin akan pergi ludah ke muka dia ke, aku akan pergi pukul dia. Lepas tu aku akan sound dia sampai secukup-cukupnya mengikut emosi aku sampai aku rasa puas hati. Lepas tu aku akan buat lagi satu situasi dalam kepala aku. Macam mana kalau aku tangani benda ni dengan tenang, tak payah menggunakan emosi, tapi mungkin slow sikit, tapi aku dapat tangani benda tu atau selesaikan isu yang timbul tu secara lebih tenang dan lebih matang. Aku akan create dua situasi tu. Mungkin situasi kedua tu akan buatkan aku tak rasa puas, tapi apa dia punya keputusan dan juga apa dia punya impact daripada situasi kedua tu. So aku akan menimbang tara balik impact daripada kedua-dua situasi. Situasi pertama, situasi kedua. Mungkin situasi pertama tu kalau aku terlalu ikut emosi, benda tu first akan mencalarkan image aku. Kedua, mungkin akan memberi impact dekat apa orang cakap, diri aku juga dari segi attitude, sebab orang akan anggap aku tak boleh nak mengawal kemarahan, tak boleh nak mengawal emosi, tak boleh berada di bawah tekanan dan sebagainya kan. So mungkin impact daripada situasi kedua, orang akan berfikir bahawa dia ni sebenarnya boleh berfikir dengan matang, dia boleh selesaikan masalah ni walaupun ada masalah datang, isu yang timbul, tapi dia boleh selesaikan selepas dia berfikir mencari solution dengan lebih tenang. Macam itulah. So aku akan fikir dua situasi tu. Kalau ikutkan hati, of course aku nak buat situasi yang pertama tu kan. Lepas tu kita kena fikir juga untuk jangka masa panjang, sebab mungkin situasi pertama tu akan bagi kesan kepada jangka masa panjang. Contohnya hubungan, relationship sesama aku dengan orang lain dan sebagainya kan. Sebab aku pernah beberapa kali melakukan situasi pertama tu. Memang rasa puas, tapi cuma pada ketika itu sahaja. Jadi bila dah makin naik umur ni kan, aku cuba untuk macam lebih cenderung ke arah situasi yang kedua. That's why aku punya cara adalah create dua situasi berbeza dan fikir sedalam-dalamnya apa impact daripada kedua-dua situasi tu, cara penyelesaian terbaik untuk sesuatu masalah ataupun isu yang timbul. Itu aku punya cara lah. Macam poyo sikit kan, tapi itu apa yang aku buat lah. Mungkin benda ni takkan sesuai untuk semua orang pun, sebab semua orang ada pemikiran yang berbeza-beza dan juga ada dalam situasi yang berbeza, ada background yang berbeza, ada apa orang cakap, tahap emosi yang berbeza. Jadi mungkin tak sesuai dengan semua orang, tapi ini adalah cara yang aku buat sekarang lah. Dan aku rasa ini antara cara yang terbaik yang aku boleh buat untuk pastikan diri aku berada dalam keadaan yang terbaik. Boleh tahan ramai juga lah. Walaupun weekdays kan, dia taklah ramai macam waktu weekend, tapi orang cakap boleh tahan ramai juga. Mungkin orang yang area sini lah kot, ataupun macam mungkin orang ada juga yang cuti waktu hari weekdays macam aku kan. Tapi ada pelangi ada pelangi. Kau tengok pelangi cantik. Tadi macam hujan sekejap oh. Okay, tak tahu kau nampak clear ke tak dalam kamera, tapi kat sini memang nampak lah. Nampak tu ada pelangi. Ada dua tau. Situ satu, sebelah sini ada satu. Nampak? Ada dua pelangi. Mari kita tengok dekat angle yang boleh nampak sikit lagi. Okay, nampak? Nampak? Kalau zoom ni memang hauk lah cerita dia. Tu ada satu, ni satu, sini satu, dua. Dah mula nampak sikit sunset. Nampak? Dia dah nak start terbenam. Sekarang pukul 6.51. Sekejap lagi lah. Sikit lagi. Sebab sekarang maghrib masuk pukul 7. Kalau dekat rumah aku 7.3 minit. Tapi kalau dekat sini 7.1 minit. Lagi awal lah. 7.1 minit. So maksudnya lagi lebih kurang 10 minit lagi. Dah nak masuk waktu maghrib. So kita tunggu matahari terbenam sekejap. Lagi baru kita gerak solat maghrib. Lepas tu kalau nak dinner, kita pergi dinner. Tapi sebenarnya macam kenyang lagi sebab tadi minum kopi kan. Cumanya macam takkanlah kita tak dinner
dinner dik. Tak logik lah kalau kita tak dinner kan. Lepas tu aku duk bau-bau macam ikan bakar tadi. So dekat PD ni kan, of course lah banyak restoran-restoran. Apa orang cakap, restoran makanan laut kan. So kalau dah ada restoran makanan laut, takkanlah kita tak pergi makan Mungkin kita akan order tak banyak, tapi kita tetap akan makan juga sebab dah sampai kat sini kan. Tapi laut tak logik kalau kita tak makan. Kalau sebelah sini matahari macam dah nak terbenam, yang sebelah sana kawan-kawan nampak memang gelap kan. Sebab aku rasa ni pun jadi hujan balik ni. Ini dah start hujan balik, rintik-rintik lah. Sekejap lagi aku rasa hujan sampai malam ni. Hai, tapi itulah hujan rahmat kan. Tak boleh nak mengeluh kalau hujan. Panas pun aku suka, hujan pun aku suka. So okay lah, mana-mana pun tak apa sebenarnya. Cuma sebelah sana dah nampak gelap lah. Tapi kalau tak gelap tadi, kalau awal sikit, aku rasa macam nak pergi hiking dekat yang rumah api tu, dekat Tanjung Tuan tu. Sebab aku memang dah bawa seluar pendek, aku dah bawa sport shoes apa semua sebab macam nak pergi hiking apa semua. Tapi sebab tadi dah aku sampai pun dah pukul 5.4 agak pukul 5 tadi. Lepas tu tengok pula macam langit dah gelap macam tu. So kalau pergi hiking macam bahaya kan, hutan kan, tak tahu apa yang kat dalam tu. Jadi aku macam tak payahlah keluar patah. Hujan makin kasar balik kan. Kau jangan heran tau, aku punya baju hari ni sama dengan warna pasir kan. So kalau aku baring atas pasir ni, aku rasa mungkin aku akan jadi macam halimunan macam tu. Dia warna-warna pasir, warna sama macam tadi ada anjing warna baju macam warna baju pula. Bulu dia warna sama macam baju aku. So aku rasa macam tak apalah, mendekati dengan alam sikit kita macam blend with nature. Hujan makin kasar aku dah tak ada payung nak tutup punya kamera ni. Kau sekejap lagi basah, memang dah basah dah ni weh. Aku rasa kita kena lari ke kereta weh. Kita lari ke kereta lah weh, bahaya. Dah makin kasar ni hujan ni. Sekejap lagi tak sempat nak melarikan diri. Baik kita lari dulu cepat-cepat. Sekejap aku nak kena simpan aku punya tripod tu. Lepas tu baru kita boleh. Sebab tak aku tengah record korang ni pakai bukan tripod. Aku nak letak dalam bonnet jap. Cabut mikrofon jap. Actually, mikrofon kamera tu sebenarnya mikrofon wireless yang aku pakai mikrofon wireless yang aku pakai tadi tu untuk aku gunakan setiap kali aku rasa macam introvert. Aku rasa macam segan nak bercakap depan orang ramai sangat ke apa ke, ataupun macam kawasan tu macam ada ramai orang ke apa. Sebab yelah, kita macam bukan sesiapa, tiba-tiba kau nak kena angkat kamera bercakap depan kamera, macam awkward sikit. So aku akan pacak kamera macam tadi, lepas tu aku berjalan sambil aku pegang mikrofon kecil tu. Orang pun tak adalah nampak sangat macam aku tengah bercakap kat kamera apa kan. Macam dia macam sebenarnya orang tak peduli pun. Macam kita lah, kita pun kadang kita tak peduli pun orang nak buat apa pun kan. Macam orang nak buat konten ke kat mana-mana, kita sebenarnya tak peduli pun. Begitu juga orang ni, orang pun tak peduli pun kita nak buat konten. Tapi bila kita berada di tempat yang sedang merekod, kau akan rasa sendiri-sendiri je lah, rasa macam segan, malu apa semua. Tapi sebenarnya tak ada apa pun, tak payah malu, tak payah segan. Kalau kau nak buat konten kat mana-mana pun yang kau suka, tapi tempat tu kena make sure tempat yang kau boleh record lah. Contohnya sekarang ni aku tengah duk cari aku punya tripod kecil tadi tu. Aku letak kat mana lah? So aku cari dalam beg, tak ada. Aku cari kat bonnet, tak ada. Ke jatuh kat mana ni? Takkan kot So aku rasa tadi ada lagi. Takkan jatuh. Aku rasa tadi ada lagi. Sekejap aku turun check balik kat dalam beg, tengok aku ada.